Hai semua, kembali lagi dalam channel aku Hobi Bape, dan thank you kerana masih bersama dengan aku. Dan kepada siapa yang baru datang, aku Hafiz. Alright, so untuk episod kali ni simple. Aku just nak review satu barang. Sebab hari tu aku berjalan dekat Toys R Us, and then macam biasa lah kan, nak tengok je. Lepas tu tergrab lah satu barang. So apakah barang itu? Ini dia, Pikachu. Aku pun tak tahu apa dia. Daripada Takara Tomy. Dia Pokemon Pikachu dan dalam Pokeball. Dia ada macam-macam karakter. Aku rasa ada dalam 4 karakter. Pikachu, Gengar, Psyduck. So ada yang kucing tu, yang gen baru tu seingat aku, dan Eevee rasa. 5. Itulah. Okay, so tapi macam biasa aku ambil Pikachu. Tapi aku tengok macam Gengar cantik tau. Macam Gengar, pasal aku ingat macam nak Psyduck. Tapi aku tetap dengan favourite Pokemon aku, which is Pikachu. Alright, okay, so kita just nak unboxing satu barang je, dan kita tengok apa benda yang kita boleh buat dengan benda ni, dan apa benda yang dia boleh bagi kita. Bagi kita kegembiraan. Okay guys, jangan lupa untuk like video ni, komen, share dengan kawan-kawan korang, dan juga jangan lupa untuk subscribe. Alright, jom kita buka. Okay, alright, so masih setting yang sama. Aku rasa video aku sebelum ni pun aku setting macam ni juga, sebab aku berada di studio aku, so called studio lah, lebih kurang. Dan macam biasa studio aku berabuk sikit, masih tengah konstruction. Okay, dan kita akan buka. Ini dia, Pikachu. Okay, aku tak tahu apa nama sebenarnya, sebab yalah dalam Jepun. So gitulah kan. Dan harga dia adalah, nampak aku tak cabut lagi. So, harga dia adalah 79.9 sen. Okay. Alright, jom kita buka plastik je dulu. Dia dalam ni, aku pun pelik juga. Selalunya macam Toys R Us kan, dia display terus ni. Tapi dia dalam plastik. Okay, dia tak cabut lah. Kan. Alright. Okay. Hui, cantik pula dah buka plastik kan. Nampak clear. Baru kita nampak the real things. Okay. Tapi apa-apa pun, kotak dia adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Okay. Dan aku tak tahu ada scan apa ni. Okay. Kalau korang boleh dapat points ke apa, korang scan je lah kat sini. Aku pun tak tahulah kan. Mana tahu kan. Dia punya apps zaman-zaman sekarang ni mungkin collect point ke apa ke kan. Okay, dan kita ada Takara Tomy daripada Takara Tomy. Dan selain daripada tu, kat sini dia ada tunjuk press. So mungkin kita press, okay, dia bunyi ke apa. Dan belakang dia adalah macam ni je. Aku rasa simple je benda ni kan. Dia macam buka tutup, tapi dia comel lah. Lepas tu korang boleh press. Lepas tu dia ada reaction dia apa semua. So battery on and off. So simpan kot macam tu. Tu je, that's it. Aku rasa very simple, tapi kira macam benda ni more to collection, suka-suka lah. Dia tak boleh nak campak lah. Benda ni bukan tangkap Pokemon tau. Okay, kejap. Buka dia punya, apa dia panggil ni? Stiker dia. Alright. Okay. So kita dah buka dah box atas dia. Dan kita tarik Pokemonnya. Ush. Alright. Okay, kita campak tepi. Dan ini dia guys. Huyo. Point. Comel pula. Sebab dia apa ni? Dia guna macam material getah, macam vinyl macam tu kan. So bila dia getah macam ni, nampak macam comel lah. Dia goyang-goyang ekor dia. Ekor Pikachu goyang-goyang. Okay. Dan buatannya adalah plastik apa semua, tapi solid jugalah. Kalau aku tengok ni very solid. Okay. So bawah dia ada on and off, dan bateri dia. Aku tak tahu dia ada bagi bateri ke tidak, tapi nanti tu lah kena try pula. Aku tak ada bateri kat office aku ni, studio aku ni. Okay, tapi kita tengok dulu macam ni. Dia kata tadi tolak je lah. Macam tolak, dan korang simpan macam tu je. Sebab dia lembik, dalam tu lembik. So macam orang kata apa, no problem lah. Korang ni je lah terus. Okay, dan press, buka. Sekali lagi. Aku tak ada nak countdown tadi. Okay, so tutup dan buka.
Comel. Pikachu. Okey, jom. Kita start on. Ada bateri ke tidak? Okey, nampaknya tak ada bateri. So, kena beli bateri. Sekejap. Bateri apa dia pakai ni? Kalau bateri kecil, aku boleh pinjam control aircon aku dulu. Sekejap. Sekejap. Sekejap, aku ambil screwdriver. Dan kita cuba buka dulu. Kan? Kita cuba buka dulu. Oh. And then. Okay. Dia pakai bateri AAA jugalah guys. So, AAA aku memang tak ada rasa. Rasanya macam tak ada. Sebabnya ini AA AAA kecil lah kan? Sekejap. Aircon aku. Oh, boleh lah. Apa benda lah papih ni. Muat je. Pinjam dulu Pinjam dulu. Aduh, hai. Apa bengong sangat aku ni. Okay, so dah tutup. Okay, kita screw dulu. Screw. Kita nak test je kan. Alright, okay. Dan kita on. So aku dah on. No, aku on. Okay. Bismillah. Guys, aku tak sure lah benda ni rosak ataupun bateri ni lemah. Sebab sekarang ni dalam aku punya studio ni, office aku ni tak ada bateri. So aku kena keluar lah. Jomlah kita rekod kat luar. Aku beli dan aku pasang. InsyaAllah lah, hopefully jangan benda ni rosak lah. Kan? Aku beli ni dah seminggu lepas. Kalau aku nak claim balik, orang kata apa, tukar ke apa, memang tak lah kan. Tapi itulah, bila aku pasang tu dia bunyi macam pelik pula speaker dia. So aku tak tahu sama ada dia perlukan bateri kuat ke ataupun bateri baru ke, aku tak sure. Tapi agak merisaukan lah. Okay, jom kita cari bateri dan kita try pasang. Okay. Aku pergi 7E, nampak? 7E. Aku tak pakai mic ni. Hopefully mic phone aku ni jelas lah, aku dekatkan sikit. So aku dah beli, aku dah buka dan kecoh lah papi ni. Apalah buat video macam ni. Aduh, hai. Bismillah Bismillah sangat-sangat. Sebab tadi yang bateri tu dia, aku risau sebab dia macam ada something wrong dengan speaker dia. So aku takut sebenarnya. Okay, aku dah on. Ada bunyi tadi, dengar? So betul lah insyaAllah. Hopefully-nya betul sebab bateri. Okay, so aku off balik, aku on semula dengar tak? Okay, ready guys. Dengar tak? Aduh, pakai satu tangan ni susah ni. Okay, jap. Okay. Mega. Okay. Dan dia, aku satu tengah rekod pegang phone, satu tengah ni. So macam ni macam tu lah. Dengar, dia macam tak kuat sangat tau, kan? Tapi dia macam tu lah. Korang boleh main macam tu je lah. Tapi aku tak sure lah kalau korang tekan kuat ke jadi apa ke. Tapi aku rasa tak kot. Sebab dia still macam atas kau tekan, dia akan tukar-tukar je lah. Dia akan tukar-tukar bunyi. Dengar tak? Macam tu je lah kan. So sama lah macam bila korang simpan ni. Okay. Macam tu je. So it's very simple. Simple lah. Ni Allah, calah lah. Simple sangat permainan dia. Tapi very cute. Dan aku rasa aku akan beli. Tapi itulah agak mahal juga sebenarnya, RM80. Tapi aku akan beli yang
Gengar kot. Aku rasa Gengar cantik guys. Gengar memang cantik. So gitulah. Ini je very simple. Lepas tu dia sebab dia getah macam ni, so macam comel lah juga. Comel, lepas tu korang macam boleh gitu. Dia bukan keras lah, bukan keras figure macam tu. So macam tu lah. Dia tu kata lebih pada collection ni je lah. Aku pun memang akan simpan macam ni, sebab dia pun macam tak ada benda ni sangat pun. Dan tak silap aku, dia boleh gantung tau. Ni kot aku rasa korang boleh letak lah kat bag ke apa. Comel lah sikit kan, bawa jalan-jalan macam korang bawa Pokeball dekat bag korang. So macam nak tunjuk kawan lah, weh aku tangkap Pikachu. Macam tu. Alright guys, so sampai di sini saja aku rasa. Sampai sini saja. Just untuk review satu barang yang aku beli. Itulah. Biasalah masuk Toys R Us ni bahaya. Nak tengok-tengok pun last-last kau beli juga something. Itulah. Dan inilah hasil pembeliannya. Okay guys, so thank you for watching. Korang jangan lupa untuk like video ni, comment, share dengan kawan-kawan korang, dan juga jangan lupa untuk subscribe. Alright, to the next video. Bye bye. Peace. Lupa. Peace.